kami daripada Wartawan TV PSS. Saya Syahmi. Saya Masyanda. Hari ini kita nak terjah orang-orang dekat Eksekutif Seri Mutiara sebab hari ini kita ada remove. Jom kita terjah orang. Jom. Hari ini kita nak terjah cikgu. Kita akan tanya dia orang selamat hari raya. Kita tengok dia orang sama apa. Jom. Huh? Selamat Hari Raya. Hari Raya. Cakap je. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mau saya batin. Mau Zahir Batin. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Oh? Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin dan selamat Tahun Baru Cina kepada semua warga SMK Seri Mutiara. Terima kasih Puan. Kita nak tanya untuk sambung ucapan kongsi pacai. Jom. Kongsi pacai. Kongsi pasai. Kongsi pacai. Hong panalai. Kongsi pacai. 100 dah. 100. Alman dengan komplit. Komplit badu. Hari ini kami akan buat trend pilih antara dua. Jom. Akak. Duit raya nak 100 ke 50? 100 lah. Obviously 100. Tidak 100. 100. 100. Okay, ketupat atau lumang? Ketupat. Saya ketupat lah. Saya rasa lembang lah, sedap. Lumang. Cikgu pilih Elmer London ataupun Cornflake Madu? Komplit badu. Elmer London. Okay. Komplit badu. Cikgu pilih burgundy ataupun teal blue? Kalau saya pilih burgundy. Okay, kalau saya pula, saya pilih teal blue. Burgundy. Teal blue. Okay, terima kasih cikgu. Hello. You guys pilih ampau ataupun limau? Ampau ataupun limau? Ampau. Ampau, saya suka tuik. Angkau. For CNY, you like more red or gold? Red. Okay. Yeah, I also would agree. Typically, the colors of Chinese would typically be both gold and red.